Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni saya nak berkongsi cara saya buat goreng pisang. Kulit goreng pisang kita yang rangup ya. Adunan goreng pisang ni nampak je mudah, tapi kadang-kadang ada juga yang gagal. Dia lembut lah, dia garing sekejap lah, macam-macam ya. Kali ni jom saya tunjukkan cara saya pula buat adunan goreng pisang. Di sini kita memerlukan tepung beras cap gajah 1 ekor ya. Ni 2 cawan setengah. Ni tepung ubi kita menggunakan sebanyak 5 sudu makan. Okey. Garam secukup rasa. Ni dia garam. Kita menggunakan baking powder ataupun tepung penaik. Agak-agak ya, 1 sudu kecil. Ini saya menggunakan air dan saya letakkan air batu ya. Ni dia air batu. Kita masukkan sebiji telur. Okey, kita masukkan sedikit air kapur. Okey, tengok adunan kita yang macam ni. Tak pekat dan tak cair. Bila kita tarik macam ni, dia tak putus ya. Nampak? Tapi kalau adunan ni cair, boleh tambah sedikit tepung beras. Dan kita masukkan sedikit pewarna kuning. Kalau tak ada pewarna kuning, guna je kunyit. Tapi kalau menggunakan kunyit, adunan kita ni akan bertukar warna ya, dia tak kuning. Sebab dalam ni kita menggunakan, ada masukkan air kapur. Dan dia tak jadi kuning, dia macam keoreng-orengan lah sedikit. Okey, dah siap. Yang ni kita bolehlah goreng ya. Di sini kita ada menggunakan, ni. Saya menggunakan pisang abu. Orang sini cakap pisang ke batu. Ni dia. Pisang ni tak kisahlah ya, pisang apa. Pisang tanduk ke, pisang awak ke. Sedap juga tu. Pisang nangka ataupun ubi keledek. Sebab pisang ni besar, kita belah 3. Okey, sekarang kita tengok minyak kita dah panas ke belum. Kita test dengan lidi ni. Nampak dia berbuih macam ni. Minyak kita dah cukup panas. Api jangan terlalu kuat sangat. Okey, bolehlah kita masukkan pisang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu permukaan pisang kita ni nampak kering ya, baru kita kalihkan dia. Tapi jangan terlalu kuat, nanti pisang kita cepat hangus. Nampak ni? Okey, goreng pisang kita dah pun garing. Bolehlah kita angkat. Okey, dah pun siap goreng pisang kita. Tu dia. Panas-panas, selagi boleh kita nikmati dengan air kopi ataupun teh tarik. Kita tengok ya. Pisang ni memang dia takkan rangup ya. Pisang ni kita nak ni, dia punya salutan tepung pisang ni. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup. Selamat mencuba ya.